bus station untuk ke kampung. So ni kita punya company Jaya Iblis ni. Kita nak ke kampung, so kita ambil daripada sini, ada dekat dengan hotel tadi, jalan kaki sikit, naik bas. Kita punya bas pukul 8, sekarang baru 7.40. Belum ada lagi lah. So siapa lagi kampung tu tunggu kat sini. Kak nak pergi mana kak? Kampung. So kat sini banyak dia punya ejen bas yang nak boleh pergi macam-macam macam nak pergi banyak tempat dekat kemudian dia boleh pergi. So dia naik bas ataupun naik apa datang ni, coaster. Dah ramai. Let's go. Tak ada apa, nanti korang buat ni. Ya tu banyak. Oh dia pergi Ho Chi Minh juga Ni bazar semalam. Bazar yang kita jalan semalam. Malam siang semua tidur. Nanti dari hari yang ke akhir-akhir nanti kita akan datang balik ke sini. Jalan balik area sini. So sini satu malam sahaja guys. Kita dah letak beg kita dah dapat kupon ni. Dah jom kita naik. Agak luas juga. Masih agak luas. Sambil sini lah. Kita sampai sini. Anda rasa sini okey. Okay, kita duduk dulu. Dia ada pula. So okay, lepas tu dah kira tiket semua. Dia pergi Manis. Sepanjang perjalanan selama 3 jam kan perjalanan dia. So tu lah. Dan dia bawa makan juga. Apa? Nanti tengok ada apa-apa lagi kita update. Okay, sekarang kita kat pit stop. Take a break 10 minit. Siapa nak pergi tandas? Sokok dulu. Ni tandas ni. Dah sampai tandas baru buat video. Dekat Caltex dia ada arena dia lah. Okay. Dekat Caltex ni. Itu bas kita kat sana. So 10 minit lagi, sejam lagi kita nak sampai. Okay, let's go. Okay, dah 10 minit. Kita dah stop dekat Caltex. Ada RMR di sini. Tunggu seorang lagi, tak nak naik. Okay, ni last passenger. Kita naik. So kita dah gerak. Let's go. Lagi 1 jam something kita akan sampai. Kita sampai, kita ambil. Let's go. Okay, sekarang kita dekat Kamput. Kita dah baru turun daripada bas. So kita nak pergi cari motor sewa. Cari motor sewa. Kalau kita dapat motor kat area sini sedap ni. Sebab dia banyak kedai-kedai. Jadi senang lah nak berhenti. Kalau asyik nak ambil tutur je, makan model boh. Makan model. Okay, kita akan cari for rent and cycle for rent. Kita ada sebelah satu kedai ni untuk sewa motor. So dapat motor memang cun-cun. Okay, nanti kita dah dapat motor, dah dapat hotel ke apa semua, letak beg dulu ke, baru kita video balik. Let's go. Dah dapat sewa motor. Kita sewa motor kat sini. Ni motor kita. Resit dia bagi? Ada Vario rasanya. So okay lah, kita dah dapat motor. Alhamdulillah kita dah sampai. Ni motor kita, motor padu. Ni hotel kita, Montage Hotel. Ya, kita kat Cambodia. Okay. Ni dia punya reception. Ada
Coffee Cafe. Okay. Dia agak-agak lain macam sikit. Okay. Lobby dia. Nanti kita update lagi kat bilik pula macam mana. Hotel dia Montage Resident. Ni macam kan. Tadi daripada belakang, depan sana, tiba-tiba belakang ada hotel. Ke belakang. Mantul bye. Jadi kita lah pusing lah. Ada kafe-kafe santai, estetik. Sebab kat Kampot ni kita sejarah sikit Kampot. Sebab kita dah baca sikit sejarah Kampot ni. Dia ada apa-apa nanti kita update. Ni kita tengah 2 PM. Okay, kita nak tinggal beg dulu sebab check in pukul 2. So kita pusing-pusing naik motor. Let's go. Okay guys, kita dah dapat makanan kita. Kita dah ada ayam, sup, sayur. Dia tak minta sayur pun dia bagi. Kita minta sup dengan ayam lah. Dia bagi sayur. Tak lah, ni ada. Oh ada ke? Okay, itulah lauk kita. Harga kita tak tahu lagi. Nanti kita review harga. So kita nak makan sedap tak sedap. Tunggu review seterusnya. Ni air dia bagi ni, air kosong. Tapi rasa teh herbal. Macam Malaysia. Okay, tu je. Selamat menjamu selera semua guys. Makan tadi, so kita jalan sikit. Ni motor lalu jabatan dia. Okay, naik motor ni bahaya tu. Motor banyak sangat sini. So kita kena berhati-hati. Okay, sebab dia pula bawa belah kanan tau. Jadi kita agak kekeliruan sikit. Agak keliruan dia sebab dia lain daripada Thailand. Thailand kita akan bawa straight akan ke belah kiri. Ni straight belah kanan. So kena ingat jalan pantai ni. Pesisir pantai. Nah, tapi kalau ikut dalam kamera tak nampak. So aku akan tunjuk korang dekat lagi lah. So sekarang kita kat tepi pantai. Pantai apa ni? Pantai tu. Jadi kita jumpa malam lagi. Let's go. Kita dah settle makan. Ni dia punya hotel, Montage ni. Parking motor kita. Ni hotel dia. Tadi dah shoot kan, saja shoot balik sebab dah kenyang. Dah kenyang, kita buat video. So bilik dia no smoking, so kita mungkin boleh smoking kat dalam. Sebelum dia nak ni, dia bagi welcome drink kita dulu. Ni betul-betul welcome terus ni terhabis. One shot terhabis. So dia punya style ni memang style juga lah. Pot lepak dia. Minum tu. Welcome drink. Weh, dia macam servis dia. Dia tolakkan kita punya bag. So kita follow 253. Baik tu, 253. So atas dining hall dia. So bilik-bilik dia kat bawah ni 255, 256. Di atas bawah memang cun. Lepas tu bilik kita belah bawah pula memang cun. Depan kolam. Malam kita kasih on. Sini, so sini boleh naik ni spot lepak. Sekejap lagi kita review sikit. Ni panas kok. Panas lit-lit ni. Kita nak tengok pun tak cun lah. Ni dari luar. Dari luar bilik. Dari luar dah nampak katil lah. Okay. Dia ada tunjuk bilik sikit. Oh, so kita tengok belakang ni. Weh, dia ada hall lagi sikit. Oh, ni untuk pergi ke backyard belakang. Dia ada backyard belakang. Memang style. So satu bilik ni satu bilik ni berapa? Harga dia? RM1,000. Dalam RM100 lebih. RM1.5. So dia ada pergi Netflix. Okay, semua cun. Tapi yang paling baiknya macam bilik air dia macam style tu. Memang kau macam mandi kat luar. Kalau kau berak pun kau pandang luar, facing luar. Okay, let's go. Petang guys. Tu bilik kita. So petang ni kita nak pergi jalan-jalan sikit sebab kita ada motor kan. So kita boleh
jalan-jalan sikit area-area sini lah, area-area Kampot, area-area Kampot. So ni dia punya hotel ni. Kita nak pergi tinjau. Ni swimming pool dia. Sana belakang sana pun tempat-tempat tu menarik juga. Tapi so ni je kita nak naik atas sebab kita nak keluar. Okay, ni esok tempat kita breakfast. Tempat kita breakfast. Oh, ni bawah. Okay, ni tempat breakfast kita. Style juga lah. Atas dia suka kadang benda macam ni je. Swimming pool dari atas. Jom kita ke motor pula. Kita nak pergi masing-masing. Let's go. Okay, jom kita pergi jalan-jalan. Let's go. Kita jalan tepi pantai dia ni lah. Ambil foto. Tempat santai. Betul-betul santai tu sini. Angin, rumput drink. Motor kat sini sebab memang function. Kalau kita nak naik tuk-tuk, berapa kali naik tuk-tuk dah nak sampai sini. Kat sini memang tuk-tuk yang bersepah ke mana-mana. Tapi tu lah, nak layan tuk-tuk berapa kali nak bayar tu, tak layan. Okay, hari kita tengok kedai mana kita boleh pit stop ke apa-apa. Let's go guys. Kita dah sampai satu spot yang baik untuk tengok sunset sebenarnya. Tu matahari baru nak bernama. Sekarang baru pukul 5 petang. 5 petang dia pukul 6 petang Malaysia lah. Suasana lagi kita patah balik, kita buat video lah. Ini hala sana. So hala belah sini balik. Okay, let's go. Sebab tangan sebelah ni pegang tu. Nanti orang tengok orang pelik, orang tengok pelik pula. Let's go. Okay, tuk-tuk memang standby banyak lah kat sini. Tu kata Oh, dia bukan mulut tu. Kau tak tahu Dia yang kata angkat yang chonging tu. Tak tahu lah. Tak semua tengah buka mulut macam dekat Singapura tu. Bagi air melanting. Ni ada halal lagi. Ada je halal. So dia pandai lah. Pandai-pandai pilih. Dia satu lagi kalau yang halal pun kadang-kadang dia seram-seram. Pandai lah pilih. Stop jap depan museum tadi. Agak pelik ke kalau aku pegang tripod kat sini? Ada orang main jet ski. Sekejap kita try zoom sikit. Ada aktiviti air dia. Sini memang tempat orang lebar-lebar santai. Panjang ni, daripada sepanjang tadi kita naik motor tu, daripada ujung sana sampai ujung sana. Kau-kau. Sebab satu lagi aku rasa sini memang tempat orang tengok sunset, lek-lek, santai. Okay, kita nak sambung perjalanan kita. Nak sambung balik perjalanan kita ke cari kedai makanan halal. Okay, let's go. Okay, sepanjang perjalanan ni memang ada orang jual-jual lah. Okay, panjang jalan ni. Layan mat naik motor sini petang-petang. Sebab dia punya pesisiran dia ni panjang tau. Panjang, lepas tu dan semua penuh. Meriah lah. Memang kau-kau. Ini tebu. Ayak tebu. Ada ayak tebu dia. Sekejap
Ayat tebu dia kan, dia akan campur dengan ni lah, buah ni. Aku pun tak faham lah kenapa. So dia tak, tebu dia rasa, tapi dia ada rasa oren-oren juga. Tu yang aku rasa pelik sikit lah rasa dia. Dia akan tambah dengan ni lah, apa, limau ni. Si ada orang senam aerobik tu. Ni ni oren ni. Dia akan tambah dengan oren ni. Tu yang suspicious sikit dengan air tebu dia. Okay, benda ni pula. Biasa dia ada halal situ, boleh lah jalan lah. Dia kalau tak ada tu, muka dia orang semua spesen lah. Muka dia orang spesen ni susah kita nak mengenal pasti dia orang Muslim ke bukan. So kalau dia ada halal tu, mungkin dia insyaAllah halal. So ni air tebu tadi kita beli. So air tebu ni dia kali ni dia tak ada campur. Oi, still ada juga. Still ada juga tapi kurang. Dan ujung-ujung dia bawa rasa tebu. Tu lah. Ni sebab dia mesin benda yang sama ni. Tapi memang ya tu. Okay, kita dah dapat duduk sini. Tadi kita order kat situ kan. Kita duduk sini, layan sunset. So ni nama tempat dia, kita setelah kita check GPT, nama dia Waterfront. So bendera-bendera ni satu yang besar, yang Burma yang Cambodia ni Cambodia, yang lain-lain ni dia punya Buddha punya bendera lah. Society dia ke macam mana, tak ayat dia kan, society untuk Buddha. Okay, let's go, kita layan sunset. Okay, Alhamdulillah kita dah settle semua, kita dah makan semua, sunset pun dah hujung-hujung. So kita nak teruskan perjalanan. Okay, let's go. Kita nak santai sini sekejap. Kena udara last-last senja hari. Emergency sekali je dekat Langkawi. Tu pun lepas tu kita kena ada back station. Kita balik tu kita kena reboot. Oh, memang syahdu man. Kita nak, bukan kita, Omah nak try uratan mani pedicure, waxing, ciao semua ada. Hi, hello. Ni tempat dia, reception dia. Okay. Okay, kita dah selesai mengurut kat kedai tadi. Buat pembayaran. Kita nak pergi cari kedai makan pula malam. Kita akan jalan sekitar sini lah, kita cari kedai makan. Sekitar tadi lah, sekitar tadi pun banyak kedai makan halal lah. So senang lah kita makan. Dia meriah. Kalau ni macam dekat Patalong, macam Patalong tak nak pergi pun, tapi dia macam dekat Thailand semua lah. $10 75 minit. Let's go, nanti kita cari kedai makan tu. Muncur. Okay, sekarang kita naik view malam ni. Kita dah lepas pergi urut tadi. Kita orang belakang pergi urut. So kita naik view lah malam ni. Naik view. Ni tadi siang tadi ni tak buka lampu ni. Malam dah buka lampu, dia jadi meriah. Mana? Ke depan sana. Ni kat waterfront lah. Waterfront. Pit stop je guys. Kita tengok apa ada. Apa dia?
Ambil lah. Ăn lắm đó. Kita dah try makan sotong. Ăn có mượn vợ vô nha. Sekejap, kita tak tahu berapa harga dia. Kita nak kena borak dulu berapa harga dia. Rap có đó mượn vợ đó. Sekejap kita nak borak dulu harga berapa. Pizza seafood macam ni. Berapa? 5? 28. Total. Ke 5 tu 28. Oh, total. Pizza sotong bakar. Sedap ke? Kita orang dah makan dah semalam. Malam kita makan kat mana? Ni kita dah makan dah. Cara lepak dia macam ni lah. Kursi ni order lepak je ajak. Tadi kita baru nak cari makan-makan berat sikit. Ni light dulu. Lepas tu baru kita makan nasi. Let's go. Kedai Muslim di sini. Nak naik atas ke? Dia ada atas. So kita naik atas. Malu lah korang. Ramai ya? Kita dah dapat makanan kita. Kita lupa nak review tadi tapi kita dah berdaya sikit. Nasi goreng sotong, nasi goreng seafood. Tapi dia ada daging. Ayam. Betul tapi bapak besar. Turki. Tu tadi ada ais. Dan kok manis. Masak. Tu je. Okey. Selamat makan. Rasa dia boleh terima lagi walaupun agak tawar sikit kena makan dengan sambal. Sambal-sambal yang dia bagi ni sedap lah. Dia ada bagi sos-sos semua ni. Kena pandai makan lah. Okey, selamat menjamu selera guys. Makan dulu. Okay, Alhamdulillah kita dah settle makan tadi. So kita nak balik bilik lah. Balik bilik. Kita tak ada apa-apa lah ni. Malam dia macam ni je lah. Kalau tak ada benda nak buat, kita balik bilik, lepak, santai je. Santai di bilik. Ke? Ni kira pekan dia lah. Yang kita duduk tu dia macam ujung sikit nak keluar daripada pekan. Dia bila malam dia dah kurang orang sikit. Kalau tidak petang, siang ni busy ni jalan ni. Ya. Yeah. Saya rasa sini betul. Inilah keadaan malamnya. Malam dia agak sunyi. Orang buka kedai untuk orang pergi makan dia. Oh, siang ni wah banyaknya orang hidup. Malam orang dah santai makan. Kedai makan nak penuh. Kedai makan, KTV penuh. Tak ada penuh. Kira ramai lah. Nanti dah dekat, nanti dah sampai bilik kita, hotel kita akan check up lagi. Ini petrol pump. Let's go. Okay, kita dah sampai hotel kita. Version malam version malam. Dia nak park. Dia bagi park motor. Oh. Okay, kita dapat motor kita, dah ambil kunci. So kita let's go. No pool. Pool close what time? Already closed. Oh, already closed. Okay. Because of now we at the claw. Oh. Claw in water now. So you cannot play it. Oh. But you can sit down, no problem. Okay. But Thank not swim. Okay.
You cleaning Cleaning. Cleaning, Yeah. cleaning. Sir. Okay, thank you. Okay, thank you. Good night, sir. Good night. Okay, ni Bashir malam dia tak bagi mandi. Dia tak bagi mandi, dia boleh lepak-lepak. Dia kata dia bau klorin ke apa benda lah, tak tahu. Okay. So, inilah dia. Jom kita. Op. Dia gila. Okay guys, kita jumpa besok. Let's go.